Okay, kita susun dulu. Susun dulu. Tekan G, Y, G, X. Susun dulu. G, Z, bawa ni atas. Rumah ni kecil sangat. Tekan S. S, Z. Kita kecilkan sikit. Dia ke dalam penyekkan sikit sebab nampak tinggi sangat. G, Y, G, X. Okay. So, sekarang ni dah siap bangunan, dah siap rumah apa semua. Sekarang kita nak bina kereta. So, kita hide dulu semua benda ni. Tekan ni, hold shift, tekan ni, hold shift, tekan ni. And then tekan H untuk hide. Okay. So, sekarang kita akan bina objek baru. Kita betulkan view kita dulu kejap. Align view. View to cursor. Center view to cursor. Okay, so sekarang ni kita nak bina kereta. Nak bina kereta ni macam mana Izzat? Senang je. Tekan Shift A. Kita buat daripada cube. Okay, kita buat daripada cube. And then kita tekan tab. Masuk edit mode. Okay. Kita, yang ni. Yang kita nak buat kereta ni, kita akan pakai satu tool dekat tepi ni. Okay, kita akan pakai satu tool dekat tepi ni. So, tekan Ctrl R. Dia akan jadi satu line macam ni. Tekan left click, kita nak satu line je. Tekan right click, biar dia duduk tengah-tengah. Okay, so kita ambil vertex select. Kita akan select. Kita akan ambil ni bahagian tepi ni. Kita akan select bahagian tepi. And then tekan X. Delete dalam faces. Ctrl Z balik. X, delete dalam vertices. Kita akan delete vertices dia. Okay. So, kita dah dapat separuh badan. Kita akan start guna tool dekat tepi ni korang. Satu tool yang paling kerap. Izzat pakai memang paling kerap. Kalau pakai Blender memang selalu sangat pakai tool ni. Korang yang baru belajar memang kena tahu dah tool ni. Ni. Pergi dekat bahagian modify ni. Bahagian nak panah ni. Tekan add. Pergi dekat bahagian generate. Dia ada banyak ni. Dia ada banyak lagi. Okay, tapi cukup yang korang tahu yang paling umum sekali lah yang selalu kita pakai. Pergi bahagian generate. Ni. Ambil mirror ni. Okay. Ambil mirror ni. So, mirror ni sekarang dia tak jadi apa-apa sebab ni. Mirror dia mirror dalam x-axis. Tengok ni x-axis. Kita nak dia mirror dalam y-axis ni. Kita punya sekarang ni kita nak dalam y-axis. So tutup x-axis ni, buka y ni. Buka y ni. Okay, so dia auto jadi macam ni lah. Dia bina lagi satu mirror lah. Ataupun satu clone kat tepi ni. Okay. So function mirror ni korang, bila kita buat objek yang sebelah-sebelah dia sama, macam kereta tu sama. Okay, bila kita buat mirror ni, contoh kalau kita tarik sebelah ni, sebelah sana pun akan ikut. Mirror ni memang kerap sangat kita pakai untuk kita bina robot, kita bina kapal terbang. Contohlah kalau kita bina kapal terbang ke kan. Contohlah sayap tepi ni, kalau kita tak pakai mirror, kita kena buat dua kali. Satu kita bina sayap kat sini, satu lagi kita bina sayap kat sini. Tapi kalau kita pakai mirror ni, kita just edit belah sini je. Kita just buat sayap belah sini je. Sayap belah sini auto ikut sekali. So itulah function mirror. Tengok Izzat tarik ni. Tengok. Izzat just edit belah sini je. Belah sini pun auto ikut sekali. So itulah function mirror. Untuk bagi belah sini seimbang dengan belah sini. Kalau kita buat kapal terbang ke kan. Kalau kita buat kereta ke, buat robot ke kan. Kita memang perlukan mirror ni lah. Mirror ni memang umum sangat lah. Buat kereta manusia pun kena pakai mirror ni juga. Okay. Bagi kita edit belah sini je. So belah sini auto ikut sekali. Dah tak payah buat 2-3 kerja. Okay. So Izzat Ctrl Z. Izzat undur balik. Ni just nak tunjuk kat korang je. Ctrl Z. Sampailah jadi macam ni balik. Okay, so sekarang ni kita akan bina kereta. Macam mana nak bina kereta Izzat? Ni. Tekan clipping ni sekali. Clipping ni bagi objek kita ni tak bergerak. Tengok Izzat tekan A.
Kalau Izzat tak tekan clipping kan, tengok. Bila Izzat grab ke sana, dia jadi tak betul lah. Kalau Izzat tekan clipping, bila Izzat tarik G, Izzat tarik grab ke sana, dia dah melekat dah, dia dah clip sekali. So kena tekan clipping ni korang. Okay, so yang ni memang basic sangat lah. Mirror modify ni memang kena tahu lah. Nak buat apa-apa memang pakai benda tu je. Okay, so mirror modify. Nak buat kereta. Okay, macam mana Izzat? Senang je. Ambil face select. Ambil ni sekali. Izzat nak depan belakang. Izzat nak extrude ya. Depan belakang Izzat nak extrude. So Izzat tak boleh pakai E. So jadi pelik nanti. Control Z balik. Izzat tak boleh pakai E. Izzat kena pakai alternate E. Macam tadi juga. Ambil extrude face along normal. Barulah betul. Barulah betul. Okay, lepas tu Izzat ambil ni atas ni. Izzat tekan E. Tengok. Dah nampak dah bentuk kereta kita kan. Lepas tu Izzat ambil H select. Izzat ambil depan ni. Izzat hold shift. Ambil belakang sekali. Okay, so Izzat select dua-dua sisi dia. Tekan S, tekan X. Izzat akan skill adalah X axis. So Izzat kecil kan. Tengok Izzat kecil kan. Okay, nampak tak? Dah jadi dah basic kereta kita. Okay, so korang pula buat. Tengok macam mana. Okay, dah buat Izzat. Bagus. So sekarang ni alternate E. So sekarang ni Izzat nak tarik lagi. Izzat ambil ni. Hold shift tekan ni. Hold shift tekan ni. Kita akan select objek tepi ni korang. S, X. Skill adalah X axis. Izzat bagi kembang sikit. Barulah nampak rupa. Control R. Izzat nak letak tengah-tengah ni. Control R. Izzat nak letak bawah ni. Okay. Control R lagi. Izzat nak letak bawah lagi satu lagi. Tarik bawah sikit. Tekan left click. Okay. So dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Tekan A. Tekan A. Shift. S. Z. Izzat nak penyekkan sikit lah. Nampak besar sangat pula. Okay. So nampaklah bentuk asas kereta kita ni. Okay. So Izzat tekan A. Izzat select semua. Tekan S. Tekan Y. Tariklah lebar sikit. Okay. So ambil yang ni. Tingkap ni. Ambil dua ni, tekan G, tekan Y, bergerak dalam Y axis, kecil sikit. Okay, so dah nampak basic kereta kita. Okay, so nak buat pemegang pintu, ambil yang ni, satu kepingan, kita nak clonekan dia, pemegang pintu. Tekan Shift D, tekan right click, dia akan kembali balik. Tekan S. So dah siap dah pemegang pintu kita. Letak kat sini. Lepas tu tekan E untuk extrude, tolak ke depan sikit. Lepas tu kita select semua ni, tekan L, Shift D, X. Bergerak dalam X axis. Okay, dah pun siap pemegang pintu kita. Tengok belah sini pun dah siap dah pemegang pintu. Inilah function mirror modify. Okay. Lepas tu, kita ambil yang ni. Kita select yang ni, semua ni. And then tekan alternate E lagi. Ambil extrude face along normal. Gerakkan keluar. Sikit je gerak keluar. Tekan left click. Okay. Sekarang korang pula buat. Tengok macam mana. Okay, dah siap. Sekarang kita buat tingkap dia pula. Ambil yang ni. Tekan I. Okay. Tekan I. Ataupun tekan I lagi. Dia akan bersambung. Tekan I lagi sekali. Dia buat asing-asing. So, tekan left click. Agak-agak macam ni tekan left click. Okay, lepas tu kita nak buat tingkap ni masuk ke dalam. Setiap kereta kita ni masuk tingkap dia ke dalam. Tekan alternate E lagi. All E, face along normal. So jangan tolak keluar, tolak ke dalam sikit. Sikit je, tak banyak. Okay, dah siap. Dah siap tingkap kereta kita.
So lampu kereta senangnya, lampu kereta belakang ni shift D, ambil kepingan ini, kita clone sikit. Alamak. Ctrl Z, undur balik korang. Sekejap Izzat buka clipping ni kejap sebab Izzat shift D. Lepas tu Izzat nak tarik. Ctrl Z. Okay, Izzat ambil ni, Izzat shift D. Bila Izzat nak tarik pergi sana tak boleh, tengok dia bersambung. So right click balik, Ctrl Z, undur balik. Buka clipping ni kejap, Okay, pandangan belakang. Shift D, barulah dia terpisah. And then tekan S. Okay, scale. Okay, ni lampu belakang lah. Lampu belakang bagi besar sikit lah. Okay, and then tekan E untuk extrude. Nampak tak korang? E untuk extrude. And saya Izzat pilih objek ni, tekan L. So dia akan pilih semua terus. G, Y. Dah siap Izzat. Tekan balik clipping. Okay. Okay, dah siap lampu dia. Sekarang lampu depan pula. Lampu depan kena pakai bentuk silinder. So letak cursor kat sini. Korang letak cursor kat lampu depan. Tekan Shift S. Letak cursor kat sini. Cursor warna merah ni letak kat sini. Kita tekan X. Kita tekan silinder. Okay, buang clipping ni kejap. Dia dah bercantum dah ni. Okay, buang clipping ni takut dia bercantum. R. Kita rotate dia dalam, ni dalam Y axis lah ni. Y 90 darjah. 90. Okay. So, scalekan dia. Kecilkan dia. G. Y. Okay, dah pun siap. Okay, sekarang untuk tayar pula. Okay, bawa dia masuk dalam sikit lah. Tekan L. G. X. Okay, maafkan kita. Okay, sekarang buat tayar pula. Buat tayar. Kita letak cursor kat sini. Shift S. Shift A. Ambil silinder lagi. Rotate dia ke tepi pula. R. X. Rotate dalam X axis lah. Okay, dia ikut kesesuaian lah korang. Kena tengok dia dekat line mana sekarang ni. Lepas tu rotate dalam line tu. Okay, lepas tu Izzat akan S, Y, kecilkan sikit. Okay, dah nampak macam ni. And then Izzat ambil yang ni saja. Tekan I. Okay, dah nampak macam ni. Tekan E, extrude ke dalam. Tekan I lagi. Tekan left click. Tekan E. Bawa keluar sikit. Tekan left click. Okay, dah pun siap. Tekan L untuk select semua tayar ni. Tekan S. Okay. So, kita susun je lah. Letak dia kat sini satu. Shift D. Tekan dia bergerak dalam Y axis. Tekan X axis. X. Dia duduk bergerak dalam X axis. Tekan yang ni. Left click. Okay, dah pun siap kereta. Kita tengok sebelah ni pun dah ikut. Okay, jom kita keluar balik. Tekan tab. Okay, dah pun siap kereta kita. Sekarang kita akan video seterusnya. Izzat akan ajar macam mana nak color pula. So, jom kita namakan ni kereta baru. Okay, so jom kita warnakan pula.